Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Rasali. Believe that. Okay guys, so video kali ini video hari raya. Berdoa hari raya lah. Sorry lah kalau bulan puasa tu tak ada banyak video sebab busy sikit lah. Aku buat vlog hari raya bersama family Akram. So tahun ni beraya di Kelantan. Hari ni hari Sabtu, raya pertama. So Akram sampai hari apa Akram sampai itu? Hari Jumaat pagi. So sampailah bersahur dengan family, dapat berbuka dengan family semalam. Sampai pun bawa kereta dalam 11 jam lah. Okey lah tu lah, 11 jam lah. Akram dan yang lain nak pergi solat sunat Aidilfitri. Dan dah bersiap dah ni. Ni baju. Akram pakai baju ni lah. Lepas habis je solat raya, so Akram tunjuklah apa yang kita orang buat di hari raya. Nanti akan main dengan family Akram. Akan bagi soalan, siapa yang betul jawab, Akram akan bagi duit raya. Korang tengoklah apa yang berlaku sekejap lagi ya. Let's go. Okay guys, so kita nak gerak pergi masjid. Akram bersama Afiq, ustaz kecil. Kenapa kau nampak berdua? Mana seorang lagi? Tak tahu lah dia. Dia tidur sampai ke bulan. Dia tak sedar ni. Kita kena kecam Akram. Kerja malam. Akram tidur pukul 5 semalam. Tidur pukul 5. Afiq gayut phone. Akram bakar sate. Afiq gayut phone, Akram bakar sate. Kita nak bergerak pergi Semaya Raya. So let's go. Di situ. Di satu-satu. Saya sini dulu. Saya Nemi. Saya sikit. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Lagi. Aku nak tanya. Oh ya. Ya, selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Oh ya, maaf Nemi. Okey, hebat kamu. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Okey. Raya. Anu tanya adik. Nani. Nama Raya dek. Nama Raya. Sini tak bagi pun. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya batin. Ya. Oh, terima kasih. Bawa bagi. Raya. Nana. Sama ya. Saya Nemi dulu. Saya. Saya dulu ni. Ambil. Terima kasih. Ambil. Malu sangat nanti nun. Okey. Fotografer pula. Fotografer. Ni gaya lagi. Ada ingat. Oh, tak saya ambil balik. Baca balik. Itu lagi apa? Jangan lupa sedekah balik dekat saya. Smile. Dia dah. Panas. Ramai sikit. Ada duit gaya yang. Duit gaya lah. Hai, kita tu. Bawa cepat. Kalau papa. Ni banyak dosa ni. Budak ni banyak salah. Minta maaf. Hai bapa. Tengok tu ibu Raya. Apa? Raya. Saya batin. Raya mak. Bukan abang ada pasal. Tu
Banyak dia. Ma, hari ni hari kita. Apa dia? Tak maaf tak? Nana salam. Apa nak Nana? Apa mama salah nak ya? Saya minta maaf. Baik, tambah lagi. Saras. Tak boleh keluar. Saras. Salam mama. Saya mama. Kenapa? Kenapa air? Ya dah sini nanti ke api. Cuci sikit ha. Gue kerja. Okay guys, so kita nak bergerak pergi ke rumah raya pertama bersama Akram, ada Zainal, Afiq, Adriana, nampak-nampak ni. Okay guys, so kita dah sampai rumah raya pertama. Akram naik berlima dengan Adriana, Cu, Nemi, Lana, Cik Nal dengan Cik Ye. Lepas tu 2 buah kereta lah dengan family dia, dan satu kereta lagi family Akmal dengan family Along lah. Nah, say hi. 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 Kita pergi beraya dulu. Let's go. Mencapai hari raya. Dan selamat hari raya kepada semua orang Islam. Ini nak bagi ucapan. Maaf zahir dan batin. Yang mana pergi beraya tu hati-hati dan selamat beraya. Itu saja. Okay, nah. Peace. Mana nak sama ya. Bye. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ucapkan selamat raya kepada umat Islam. So semoga kita dapat sambut lagi bulan puasa tahun depan. Semoga raya tahun ni kita happy. Okay guys, so hari ni main soalan. Ada 5 soalan. 5 soalan. 5 je. Satu soalan 10 je. Duit gaya ni dapat duit gaya. Satu soalan tu 10 je. Kalau api nak sambung boleh, api nak stop pun boleh. Kalau api sambung api tak boleh jawab, dia kena ambil balik duit. Soalan api nak jawab tentang raya, puasa raya dengan Islam. Kalau api nak sambung, api dapat lebih banyak. Kalau api tak sambung, api nak stop api sambung, lepas tu api kalah, dia ambil balik duit dia. Ada duit raya RM5, 5 soalan RM10, so RM50 ya. Are you ready? Ready. Jom, let's get started. Soalan pertama, apa hukum puasa pada hari 1 Syawal? Hukum pada Syawal. Haram. Okey, betul. Nak sambung ke nak Sambung. Kalau sambung dapat lagi 20 je. Kalau api salah jawab tu, dia ambil mula 20. Tak boleh. Nak sambung. Soalan kedua, berapa rakaat takbir pertama solat sunat Aidilfitri? 7. Yakin kamu? Yakin. Okey, betul. Kalau ketiga nak sambung ke nak Next. 30 je. Kalau salah siapa yang ambil mula 30 je. Kita bicara belakang takbir. Tak boleh. Sebab nak sambung ke tak? Yo. Next. Okey, dia nak sambung, dia belagak. Berapa rakaat solat fardu sehari? Yang kita laksanakan, berapa rakaat solat fardu sehari? Abang nak kira ke? Sehari. Jangan dekat. Solat fardu sehari. Betul ni sehari. Ada kira-kira ni kau tak ada masuk.
17 rakaat. Anda yakin? Yakin. Okey, betul. Soalan keempat. Nak sambung ke nak berhenti? Nak RM30 ke nak RM40 ke tak nak langsung kalah? Yo, next. Okey, dia belagak wo, Berapa total surah dalam Quran? Apa total surah dalam Al-Quran? 40 Okey, yang dah nak target. berhenti dah. Nak berhenti dah. Saleh, sambung dah. Cepat. Dia belagak nak sambung. Ni ingat lebih naik lebih. Mudah soalan. Susah Ya tahu. Mata 3 bulan. Salah. Lebih-lebih tu 500. RM40 aku ambil balik kat dia. Waduh. Okey, so dia dah belagak dah. Akak bagi chance satu dia dapat RM10. Bawa telefon kat sini. Bawa telefon main sini. Dia tengok dia bawa phone dia. Muka YouTube. Dia Akram Razali. Oh, subscribe ya. Ada apa? Ah, Ada tu. nak tekan je lah Akram Razali. Okey, tak. Okey, tunjuk kami. Okey, so kita bagilah RM10 kat dia. Oh, Okey, tahniah. Okey, so Afiq menangis RM10 lah. Kita jumpa next yang kedua ya. Let's go. Okey guys, so kita bersama Ahmad. So di dalam sapunya ada raya macam korang tengok tadi Afiq macam mana tu. Satu soalan RM10. 5 soalan so dapat 50. Kalau nak sambung soalan boleh continue. Kalau nak stop boleh nak stop. Kalau master tu mendapat belok mendapat. Kalau mau continue tu masalah. Ya ambil semua waktu. Okey. Okey, makin dari setuju. Kita mulakan dengan soalan pertama. Afiq dapat apa ni? Afiq 0 empat dia. InsyaAllah tamak. Soalan pertama senang je. Apa hukum niat puasa? Mana dia? Hukum niat puasa. Niat puasa? Ha. Niat lah. Apa hukum? Hukum niat puasa. Hukum niat puasa. Contoh. Dia ni bangang jenis apa? Apa hukum niat puasa? Kalau bulan puasa, bulan Ramadan lah. Hukum niat puasa. Ha. Menahan diri daripada lapar dan makan. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang otak. Astaga, macam sunat ke? Macam sunat ya, ke? Wajib ke? Ya, contoh hukum siapa? Apa hukum niat puasa? Apa hukum niat puasa? Hukum niat puasa. Ha. Wajib. Wajib. Ya. Betul. Betul rasa kah? Jawapannya betul. Di soalan pasal hari puasa, hari raya, hari Islamik pasal Tak ada biasa dari dulu. memang tak rasa. Dapat RM10 nak continue ke nak stop? Nak continue. Betul tak kata dia? Nak Bisa. sampai level 4. Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Hukum puasa di bulan Ramadan. Wajib. Wajib. Ya wajib. Betul. Kenapa duk fikir lagi kalau wajib? Macam Okey, so aku mendapat RM20. Senang kan tak salah ya? Ya salah lah kan. Susah. Surah. Afiq minta surah. Apa surah tak dapat itu kalah. Apa surah terpanjang dalam Al-Quran? surah Al-Baqarah. Betul. Nak continue ke nak stop? 30 ya ataupun 40 memang tak ada. Api gagal level 40 je tak ada. Nak tamak macam api. Berapa total surah dalam Quran? Surah kau juzuk. Surah. Surah 114. Ha? 114. Tengok. Apa? Habis ada dah ni. Tu. Betul. Juzuk 30. Tengok. Mak tahu. Kenapa lah 40 lah. Nak continue ke nak stop? Baik betul. Ada boleh aja. Tosin dah. Rasa sure. Ya we clue. Bukan soalan. Clue lah ni you kena sambung lah nyanyi dah. You nyanyi mak kena sambung lagu raya. Nak sambung ke? Ni dulu lagu-lagu kapu bunyi. Gitu. Lagu tahun ni lagu raya tahun. Lagu baru, lagu lama mesti tahu kena lagu payah. Level lah. Boleh lah. Kita nyanyi lagu tengah trend ni lah. Oh ya tahu je benar. Lupa ni
Kalau lupa lagi sikit apa kalau banyak itu oleh Timo. 1, 2, 3. Baju raya kita sama jomlah beraya daripada raya kita kosong. Alangkah elok kita sekampung. Baju raya kita sama jomlah beraya daripada raya kita kosong. Alangkah elok kita sekampung. Yeay, benar. Aku mau menang RM50. Bagus ya, kita tamat. Kita dapat sahabat. So kita bagi 40 ke Akmal. 50. So kita bagi 50 ke Akmal. Boleh lah bagi ke Ariana, bagi ke Imah. Kita pergi ke target ketiga. Let's go, bye.